Baik, isu yang kedua adalah isu sentuh dalam rawatan. Sebelum ni viral lah seorang ustaz, dia berkelulusan akademik dalam Islam, dalam bidang pengajian Islam ni, lulusan Universiti Al-Azhar. Bermaksud dia adalah seorang yang berakidah, bermanhaj, berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah lah. Bermaksud dia bukan seorang Wahabi, tapi dia banyak mengkritik dan mempersoalkan sampai tahap benda-benda dia dah lawan bomoh tu bagus dah kan, hal-hal kecil, sampai tahap dia lajak daripada laju, lebih sudu daripada kuah. Ulama dia sendiri pun tak buat benda-benda macam tu. Dia antara benda yang dia pertikaikan adalah soal sentuh. Saya pernah dengar dalam live dia berdebat dengan seseorang, dia kata memang kena sentuh lah, kata sentuh tak boleh. Maknanya dia nak kata, dia dan orang yang debat dia, kita aja pun lebih, orang kata, berhati-hati betul kau kan, kalau kita tak sempat buat semakan. Jadi ustaz, saya namakan ustaz ni Ustaz B lah. Ustaz B ni mempersoalkan macam tu kan. Jawapannya daripada video Tuan Mufti tadi, sebab dia rajin juga ikut majlis-majlis, program-program dekat Tuan Mufti ni, Tuan Mufti Sahibus Samahah, Dr. Asri Zainul Abidin Hafizahullah. Dan memang kena sentuh ke, dia tanya. Jadi persoalan dia, dalam ruqyah syariah ni kita ikut Nabi lah. Kita ikut Nabi, dan memang Nabi ada tiupan, ada tepukan sentuh lah, ada letak saja, ada usap, ada yang kuis. Jadi ruqyah syariah pun dia pitikai kan, padahal ruqyah syariah ni paksi kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadisnya adalah, dan Mufti pun ada sebut tadi lah kan, tentang orang yang ketika Nabi Rasulullah sendiri meruqyah, ditepuk, diusap. Dan antara hadisnya adalah Nabi daripada Uthman bin Abi Al-As, aku mengadu kepada Rasulullah SAW tentang sakit yang aku alami, maka baginda SAW pun bersabda, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, lalu bacalah bismillah 3 kali dan ucapkanlah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi kita perawat akan tukarlah lafaz. Pasal kita baca untuk orang dan kita bacalah u'izuki bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ada sentuhan. Dan hadis yang lain juga daripada Aisyah, apabila Rasulullah SAW bersabda, apabila Rasulullah SAW meruqyah seseorang daripada ahli keluarganya, baginda akan meletakkan tangan kanan baginda ke atas orang itu, lalu berdoakan, ataupun letak di belakang, ataupun letak di dada. Tengoklah di tempat yang sakit lah maksudnya kan. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. Ini hadis-hadis yang sahih. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang tadi tu riwayat Muslim. Jadi dia boleh tanya, memang kena sentuh ke? Memanglah kita Nabi buat, kita ikut lah. Dia masalah tu, masalah melampau, berlebih-lebihan. Sikap ni saya akan ulas nanti. Sikap sebahagian daripada golongan kita yang nak buat kebaikan tapi berlebihan lah. Dia terlupa disiplin ilmu, disiplin kita sebagai ahli sunnah kan. Jadi bagi saya mereka ni dah berlebihan. Ada sentuhan, ada hembusan, ada usapan, ada gosokkan, ada tepukan. Bahkan Ibnu Taimiyah lagi dahsyat lah, dia pukul dengan tongkat. Dia pukul orang yang kerasukan dengan tongkat. Dan
Ustaz B ni tadi, bab kerasukan pun dia menimbulkan pertikaian. Padahal imam-imam ataupun para ulama dalam Asy'ariyah, kerana majoriti menerima adanya kerasukan, tapi dia mengikut orientalis yang skeptik dengan kerasukan ni. Padahal majoriti ulama ahli sunnah memang menerima kerana dia disokong oleh Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Mu'tazilah antara yang menolak, dia orang mendahulukan akal sampai tahap dia kata, macam mana kita nak pastikan yang tu jin? Tanta dia ni nak pergi check dekat psikiatris pun, nak beratok pun, nak habis modal dulu pun, apa salahnya kalau dibacakan ruqyah? Kalau sembuh, alhamdulillah, tak ada modal pun nak baca Fatihah, nak baca ayat kursi 3 kul. Dah, dia kata jangan. Jadi kita kalau tak pasti benda tu jin, Nabi tak ada untuk mengesahkan. Dalam urusan harian kita diganggu jin, nak kena ada Nabi mengesahkan. Main mana? Kita bukan nak buat hukum. Kita bukan nak mengubah hukum, nak mengesahkan sahabat punya amalan ke, kita punya ibadah. Itu memang kena ada Nabi lah. Kalau kita ada buat satu Nabi membenarkan, menjadikan ia salah satu sunnah para sahabat. Apabila Nabi memberikan takrir, pembenaran, ia menjadi sunnah takriyah. Sampai tahap tu kata ada golongan di kalangan kita ni, semangat tu bagus dah, tapi dia kurang menguasai disiplin lah, saya rasa. Sampai tahap dia tak, sampai hak betul pun dia lawan, sama nada, sama kasar macam mana dia lawan kebatilan. Habis hak yang ni, yang benar pun menjadi pertikaian. Dia lupa nak cek. Nabi memang buat, Nabi memang menyentuh. Soal menyentuh tu pun tentulah akan ada garis panduan, SOP-nya. Contohnya, waktu rawatan kita kena ada peneman mahram, dan sentuhan itu dengan izin. Kemudian bukanlah di tempat-tempat sensitif. Kalau wanita ataupun bukan mahram, jadi sentuhan tu berlapik, bukan kulit ke kulit, bukan di tempat-tempat sensitif yang dilarang, seperti di bahagian dada, di bahagian private, sekadar di belakang, di tulang-tulang belakang kita ni selalunya itu antara tempat-tempatnya di perut. Menggunakan tapak tangan. Sama ada nak guna sarung tangan, boleh nak guna alat, guna kayu, guna kain sejadah yang digulungkan pun boleh. Tapi ada sentuhan, menggunakan tapak tangan juga ada, bahkan dia dilakukan Nabi. Bahkan sentuh dengan alat kain sejadah, tekan yang tu lagi Nabi tak buat. Tapi kita faham lah kan tujuan matlamatnya apa. Tapi kalau isunya adalah adakah memang perlu sentuh, kita kata perlulah, kita ikut contoh Nabi. Kita ikut contoh Nabi Rasulullah SAW.